Boleh? 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 Nak. Oh, ramai hari ni. Makin cantik lah. Halo. Okay. 4 orang dewasa. Ha. RM20. Betul. Terima kasih. Okay, sama-sama. 4 orang dewasa. Macam macam ni ya? Betul. Okay. Mana 4 orang ni? Ni. Okay. Okey, terima kasih. Okay, sama-sama. Jom. Jom, ke sana. Ha? Masuk kan? Taman Negara Johor PI. Anda dari mana? Warisan Taman Negara Tanjung Piai didaftarkan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Akta 645. Oh. Ha, masuk sini. Ha, sini naik. Betul. Kita nak pergi ke tu apa, kecamatan tu. Nampak? Dilarang beri makanan kepada monyet. Pak, ganti tak? Ha? Ganti kan? Oh, dah kan? Wih, ada harimau. Kenapa ada harimau kat sini? Takutkan monyet kat sini, kan? Ada harimau lah. Macam ni. Oh. Tu dia punya bayi bakau Jalan ke hujung sana nak pergi ke hujung benua Asia. Ya, yelah kita pergi. Tengok apa tu? Oh, ada macam menara atas dulu. Kat mana tu? Berapa jauh kita mau jalan? Kita pergilah sampai hujung sana dulu. Lepas tu nanti kita masuk ke bakau. Jalan kurang-kurangnya 1 jam. Dalam hujung sana nampak tak hujung tu? Nampak hujung tu? Nampak hujung? Panas kan? Kan exercise, balik kan kita nak makan aiskrim dengan nenas. Kan ada 3 tempat, kopi tenggek, nenas, asin dulang. Tak ada dah 3 tempat. Oh, ni betul-betul. Sekarang ni buat cantik lah. Kalau dulu tak macam ni sangat lah. Dia dah Dewan Sri Tanjung. Yang kalau ke sini ni nanti kita kemudian kita pergi tengok dalam-dalam tu kan. Kita pergi dulu. Benua Asia ni. Ni, tak bukan sana tu. Ah, sana. Kita pergi hujung sana dulu. Lepas tu baru kita pergi masuk hutan bayi pakau dia. Nanti boleh lah cakap. Kita dekat sana kita boleh tunjuk okey Amerika, London, Dia dah penuh dia punya bakau ni. Pokok bakau ni dulu tak penuh Masa ni dia tanam tengah naik semua. Salut balik esok. Kan penuh gila. Ya, dia reduk tu. Ha, itulah. Kalau sana tu tak tahu dia buat apa lagi tu. Ada jalan lagi sana. Kita pergi hujung tu, jambatan. Yang jalan tu. Pong merupakan spesies bayi bakau berikutan. Tahukah anda? Secara tradisional buah ini simpan di rumah bagi menghalau tikus. Planted 1000 mangrove trees. Wow. Nampak menarik lah. Serius lah. Walaupun hanya pokok bakau, tapi penuh lah. Tempat ni dia maintain lah, maintain. Aku last datang pindah berapa tahun mungkin 11 tahun lah. Kalau dulu sini kosong je ni, sekarang sini dah penuh sebab dia dah tanam balik Tapi kalau banyak-banyak ni takut dia semak je lah. Ni tinggi ni.
Tapi hujung sana pun dah nampak macam ada pokok. Tu tengah laut kot sana. Oh, dah kira ada benteng dia tu. Obat tak ada tolak sini. Rasanya dia buat benteng tu. Dulu tak ada. Betul, dulu tak ada benteng ni. So kita nampak terus laut tau. Sekarang dia dah buat macam benteng, nampak tu. Dia buat benteng tu. Benteng tu pasal tak? Tak betul. ada ombak sangat kan? Betul. Dulu tak ada benteng ni dulu. Sekarang dia dah buat benteng. So kita tak nampak Laut tu laut. tak nampak. Tak nampak laut terus lah. Aduh. Tapi saya Besar ada. Tapi sayang lah kita tak nampak kapal-kapal kan. Mana banyak kapal tu. Dapat dunia perkapalan punya highway kan. Ada highway diorang kan ni kot. Ini memang sama ada pergi apa? Ini lah. Bukan kan? Ini Yelah Selat Melaka ni. Johor kan ni. kita tengok kat sana. Selat Melaka ni kan. Nampak? Cok ni. Wow. Perang cok tu dulu. Kalau tak dulu nampak apa sampai sana. So tengok kat sana dia tulis, anda sedang diperhatikan. Jeti 3 negara. Jeti 3 negara? 3 negara. Oh. Tengok depan sana. Pemandangan Dekat bawah tengok lantai. Dia apa? Indonesia, Malaysia. Oh, Singapura, Indonesia, Malaysia. Selat Melaka ni. Tu? Oh, Selat Melaka tu, Selat Melaka. Pulau Kerima Indonesia, Tanjung Piang. Dekat sini. Lalu satu dunia lalu. Wow, view dia. Selat Melaka baru first time aku tengok. Ya, memang nampak busy lah. ikan bergerak. Ikan bergerak. Mana? Ikan belacak lah. Itu ikan belacak. Ikan temakul, temakul. Dekat tempat kau mana? Ada? Temakul lah tu belacak. Ya. Temakul tu belacak lah. Tak tahu lah boleh makan ke tak. Patutnya 2 alam tak boleh makan kan. Besar tu nampak tu. Besar gila. Wah. Besar ni, besar gila ni. Okay, kita dah sampai ke apa? Hujung benua Asia. Tak dipanggil Selat Melaka lah. Nama-nama yang glamour dia. Tapi sayang lah, tak nampak lah kapal-kapal pada tu. Busy nampak. Nampak busy lah. Busy ke kapal ni sebenarnya. Beratur. Kalau ikut dalam map sekarang, kita berada di tengah laut lah kalau kita tengok Google Maps lah. Kalau dekat sana tu, kalau tengok Google Maps, itu sebenarnya macam sepatutnya Tanjung Lepas lah. Banyak kapal-kapal. Wow. Ada siput sedut ke? Tak kira siput sedut. Tak tahu kalau dia ada mana. Siput sedut. Tahu makan je lah, tapi tak tahu macam mana siput sedut. Memang cantik dia punya kesedaran. Diorang memang maintain betul lah. Dan pokok pun semakin lama makin banyak. Tak macam dulu. Pelancong pun makin ramai. Oh, dekat sana macam ada menara lah naik ke atas. Oh, dia punya bunyi macam-macam lah. Nature tu, nature. Wow. Oh. Ni tengok apa ni atas ni? Nancy. Orang saja boleh naik. Macam ni. Oh. Kalau tak ada ni, kalau tak ada pemegang ni. Oh, tinggi juga nak naik ni. Kosong kan? Maksimum 10 orang saja boleh naik atas ni. Okey, tengok. Orang ke
bukan berita. Goyang malah tergoyang. Macam goyang ni. Ha, Goyang eh? macam goyang. Kan tak boleh berapa ramai lah. You letak sana, kita kat sini. Tinggi juga dah. Wow. Gayut. 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 Pasal zaman dulu ni tu. Very modern dah. Tak sia-sia datang sini. Betul-betul makan angin ni. Kita ada banyak lagi nak jalan. Belah sana boleh jalan lagi ni. On the way. On the way ke mana? Tengok depan tu dah berasap dah tu. Ha. Tu nampak. Oh, ikan tu ketam pun ada. Siput. Oh, ketam. Oh, ikan ada. Dia tak ada penghuni je. Ini satu lagi, penghujung selatan benua Asia. Yang betul-betul penghujung selatan benua Asia. Oh, ni arah sini pula lah. Tadi arah sana kan, sana lain. Ni penghujung selatan benua Asia, 545 meter. Jauh juga tak jalan ni. 500 meter. Jauh juga ni. Sampai tak payahlah sana, kita ke sana. Ha. Sana tengok kambing lagi tu. Aku mati kambing. Oh, 500 meter ni kurus kat ni. Nak menyampai 500 ni, aduh. Jauh lagi. Muka pun dah macam dah tak larat dah sorang-sorang. 500 eh. Tak sampai yang makan aiskrim. Aiskrim dulang. Dulang. Boleh custom je yang Solok tu. Dulang aiskrim. Custom. Aiskrim dulang, nenas dengan kopi tenggek. Itulah tu, akhirnya dah sampai juga tu. Tu depan tu. Aduh. Dah jom. Tahu. Sampai juga akhirnya. Oh, ni baru betul yang paling selatan benua Asia ni. Oh, paling selatan di benua Asia. Wow. Kita dah sampai ke hujung benua Asia. Intelligent AI. Siap. Bird? Mana bird? Oi, bird. Ada bird kat situ. Betul-betul bird, tak lari bird. Sesat gitu bird. Bird tu kenapa tu? Bird. Nanti dah balik ni hitam. Oh, best duduk kat laut. Macam mana dia orang pergi sana tu? Oh, ujung sana tu. Dan mancing je orang. Macam tak Orang tu kan. nelayan kot. Mancing lah tu. Macam ada mancing. Sana tu mungkin tak jumpa lepas kot. Ni dia orang dah buat ada beting, dulu tak ada ni. Nanti jalan surat keluar kot. Takkan nak patah balik gila. 500 lagi 1 kilometer. Lanjutlah kita keluar lah. Tak nak patah balik sana lah. Kita betul juga. Nah, 1 kilometer dah kalau pergi balik ni. Dah mungkin tempat sama. Nanti bangunan tadi juga. Tak sanggup lah kalau tak balik 500 meter lagi, gila. Banyak ni. Banyak. Mana? Oh, tu bergerak tu. Ni apa? Pemomang ni. Oh, banyak ni. Haha.
Berat ni, hidup ni semua ni. Tu, apa tu? Pelacak. Tu besar gila kan pelacak. Temakul. Oi, besar tu. Saya. Tu Nancy, kata temakul tu. 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 Besar. Nanti ikan color nanti. Ikan kalun. Mana tu? Tu. Main lah tu. Tu nombor tu. Oh, gila besar. Berasa dia baru lepas mandi tu. Kat sini you boleh ambil siput berongan. Siput berongan? Oh, ni betul. Siput berongan. Tengok gambar siput berongan. Mana siput berongan ni? Ni bulat-bulat ni. Siput berongan. Ini tak? Ni. Ada ikan belacak comel. Ni siput berongan ke normal? Ambil. Lokan boleh makan kan? Boleh. Udah masak lemak cili padi. Boleh. Oh. Oh, ni lokan. Mana dia jumpa lokannya? Ada lokan ke? Lokan ke? Ni apa? Siput sedut. Siput sedut tak ada pun. Ni siput sedut. Ni siput sedut. Ni Melajai siput sedut. Nah, ini nak tengok sangat kan? Kan dah ada. Berapa belong keng? Tu dekat sini banyak pula siput-siput jenis siput ni. Di pusat pembelajaran siput pula. Siput berorak, beluk apa? Tak apa nama. Belong keng. Lokan. Banyak lah. Tapi sini memang banyak lah binatang kat sini. Siput memang banyak kat sini. Paling banyak siput tu. Cantik. Oh, akhirnya sampai juga. Macam kena game lah. Pergi 500 balik pun macam 500 je. 1.2 km. Tengok muka ni. Tahu lah. Memang kurus lah macam ni. Tengok pokok bakau je pun tapi menarik lah. Tengok pokok bakau tapi macam support industri pelancongan Malaysia. Tapi okey lah, berbala. Bayar RM5 ikut untuk Malaysian. Tu dua orang kat belakang. Muka dah penat dah tu. Penat dah? Penat dia? Penat. Penat. Oh, habis juga. Best tak? Best. Macam mana rasa? Dia mesti Taiwan. Oi, monyet. Monyet. Monyet, oi, monyet. Monyet. Ada dia monyet kat sini. Oh, best. Tadi kita orang lalu nampak cendulang. So kita orang tengok kat sana sampai makan cendulang. Banyak yang motor kat sini lah. Oh, nak nyanyi ya? Wah, kita nak karaoke. Asyik bukan? Oh. Wah, ini apa ni? Oh. Tengoklah apa? Kafe. Ya. Ini apa yogurt dah? Ini vanilla. Sedap ke? Sedap. Memanglah masak. Kan yogurt. Nama pun yogurt. Tinggal dia ke tak nak masak. Ini ke special dia? Kapi. Ni apa? Almond.
Choco almond. Sedap. Yang boleh makan nuggetin Ini banyak lah. Ha. Ini nak sama kacau, pistachio. Ni sama ke pistachio? Sedap ke? Coklat. Nak sangat kan pergi makan nanas. Oh, nanas. Lemon pine. Dry buah segar. Ini apa ni? Lemon pine. Kita bukan nak pergi sini ni. Kita nak pergi belakang kan. Oh, nanas. Kita nak sini ke belakang? Belakang ni apa? German pie. Oh, German pie kat belakang ni. German pie. Nak beli air kat sini ke? Oh, nanas ke? Ha? Kita nak beli kat sini je ke? Okey, boleh je. Nak makan restoran je. Tap. Makanan putih ni. Kita nak beli nanas original. Apa? Nanas German pie. German pie plantation. Nak lah? Ha? Nak? Teh dengan air. German pie. Tengok. Ni apa? German pie. Oh, letak. Ambil air sejuk lah you. Ambil yang kau. Pineapple juice $9, pineapple juice $8, pineapple milkshake $9, pineapple smoothie $2, pineapple ice cream $1. Oh, pineapple smoothie lah. Ada smoothie dia? Nak smoothie lah. Nanti. Campur boleh ke? Dengan buah air lah kan? Smoothie. Blended lah, blended. Jadi air kan? Boleh lah. Smoothie. Dia apa nanti? Oh, healthy tu. Sedap ke? Okay. Pineapple and juice. Oh, cantik buah nanas. Makan nanas. Sedap makan nanas. Sedap sangat tu. Lapar kan ni. Lapar ni. Sedap. Ramai orang. Sedap lah. Ikut size lah. Ikut size. Mana? Ni? Lapar-lapar ni apa pun sedap. Oh, sedap ni. Masam. Dah bayar belum? Belum makan habis. Dah bayar belum? Tak bayar lagi kan? Dah makan kita balik. Bayar. Sedap. Boleh tetap buat. Masing-masing dah dapat dah. Smoothie healthy lah sangat. Dah penat jalan, dah kena. Jom lah. Dah bayar? Dah bayar? Okay, dah habis. Jom. Dah puas dapat ais masing-masing. Jom gerak. Cepat. Nanas sudah dapat. Original. Now, kalau